Jom keluarkan item emas RM21,000 lebih daripada akaun emas Gap Public Gold melalui mesin ATM Public Gold. Jom. Okey, ini dia. Ini mesin ATM Public Gold di Menara Public Gold. Jadi first kali tuan-puan boleh pilih item emas yang tuan-puan nak fizikalkan. Macam hari ni saya nak keluarkan item 10 dinar. Tekan je kat sini. Lepas tu klik button Gap Withdraw. Alright, kemudian tuan-puan kena scan QR code ni daripada kita punya akaun emas Gap Public Gold. Pastikan tuan-puan ada gram emas melebihi 42.5 gram. Sekiranya tak cukup 42.5 gram, tak boleh keluarkan lagi. Okey, yang pertama tuan-puan kena scan QR code ni daripada akaun emas Gap Public Gold. Klik je di sini. Alright, dah keluar macam ni, tuan-puan boleh terus scan. Laju kan? Okey, request TAC. Nanti TAC akan masuk dekat message. So proceed. Kemudian kod ni isi sahaja dekat mesin ATM ni. Alright, kemudian tuan-puan hanya perlu pilih antara 3 kategori ni lah, My Debit, Visa atau Mastercard dan e-wallet. Tuan-puan hanya perlu bayar untuk kos Gold Premium dan juga kos pengeluaran daripada mesin ATM Public Gold. So boleh terus proceed untuk payment dan tunggu sahaja item emas tuan-puan keluar. Dan tunggu sahaja. Okey, item emas 10 dinar dalam proses pengeluaran lah daripada mesin ATM Public Gold. Okey, jadi ini dia item emas. Jom kita check betul ke tak betul. Alright. Jadi ini dia item emas 10 dinar. 10 dinar Public Gold. Bagi tuan-puan yang nak dapatkan item emas seperti ini, nak belajar buat simpanan emas dengan bimbingan saya, tuan-puan boleh terus isi beg biru ataupun terus PM saya untuk saya bantu tuan-puan sebaiknya.